Live perlawanan antara Johor Darul Ta'zim menentang Kuching City FC pada perlawanan Liga Super 2025-2026 minggu ke-16. Mampukah Kuching City kejutkan Johor Darul Ta'zim? Selepas mengharungi 14 perlawanan, masih tidak ada mana-mana kelab yang mampu untuk mengatasi skuad Harimau Selatan, atau sekurangnya mengikat keputusan seri. Jelas selain memiliki skuad yang serba lengkap di kesebelasan utama dan simpanan, pasukan kendalian Xisco Munoz ini juga mempunyai sesuatu yang tidak ada pada kelab lain, konsistensi. Dengan 42 mata maksima dikumpul kini, sukar untuk kita menafikan JDT berpeluang cerah untuk terus mengekalkan status mereka selaku juara bertahan di pentas Liga Super. Bagi aksi hari ini, JDT bakal melayan kunjungan Kuching City yang dianggap sebagai satu lagi pasukan cukup kuat selain Harimau Selatan, dan kini gah pada tangga ketiga Liga. Dengan berkelebihan satu perlawanan berbanding KL City di tangga kedua, skuad kendalian Aidil Syarin berpeluang untuk mintas kedudukan berkenaan jika mereka mampu melakar kemenangan. Persoalannya, adakah Kuching City mampu mengejutkan cabaran JDT di Stadium Sultan Ibrahim, SSI? Jika kita telusuri aksi JDT menentang Kuching City pada awal musim ini, mereka telah bertembung sebanyak 3 kali dan semua kemenangan berpihak kepada Harimau Selatan. Walaupun begitu, ada sesuatu yang menarik untuk diperkatakan mengenai 3 kali pertemuan tersebut, kerana Kuching City berjaya memberi cabaran cukup sengit sejak awal perlawanan sehingga ke whistle penamat. Sudah tentu Aidil Syarin sendiri menganalisa segala kelemahan dan kelebihan lawan untuk perlawanan ini, demi mengelak mereka terus menjadi mangsa kelalahan JDT. Jika dilihat pada kejutan sering dilakar mereka sejak musim lalu ke atas beberapa pasukan, dan hanya JDT sahaja kekal ampuh untuk mengetepikan momentum Kuching City. Bagi aksi hari ini, kami melihat JDT bakal mempertaruhkan barisan pemain terbaik dengan salah seorang daripada mereka terarah kepada Manuel Hidalgo. Kelincahan dan ketajaman beliau sudah tentu akan menjadi pertaruhan utama hari ini di posisi serangan, selepas Hidalgo tampil menonjol ketika berdepan Negeri Sembilan. Untuk Kuching City pula, Ronald Ngahwanja dijangka menjadi pertaruhan utama Aidil Syarin untuk menggempur kubu pertahanan lawan serta mencerahkan peluang mereka mendapatkan gol. Daripada segi prestasi semasa, sudah tentu kemenangan dianggap berat kepada JDT selain faktor beraksi di halaman sendiri. Namun, Kuching City juga hadir dengan impian tinggi untuk cuba mengejutkan pasukan tuan rumah walaupun cabaran mereka dilihat sangat sukar. Pandangan anda, siapa bakal memenangi aksi tersebut hari ini?